Aircon customer ni masalah gas kerap hilang. Jadi apa kita suggest kat customer, kita bawa turun satu set, bawa balik rendam, cari punca kebocoran dan membaiki, dan kita buat, orang kata apa, kita cat balik lah. Bahasa kampung kita panggil cat, bahasa profesional orang akan panggil kita buat satu layer, kita buat satu lapisan supaya dia tahan lebih lama. Okey, jadi tujuan kita buat benda ni supaya lepas kita welding, brazing apa semua, orang kata apa, esok nanti ni orang kata apa, lambat lah dia nak tangkap karat kat kawasan-kawasan tertentu. Okey, so costing nak buat benda Allah lagu ni lebih kurang dekat-dekat 400. Yang ni bukan kerja RM120, RM150 mau, bukan lah. Jadi lebih kurang 400. Jadi kalau hampa nak buat leak test, yang ni lah dia punya costing dia. Okey, siap kita bagi warranty yang pasti bukan 1 bulan lah, lebih daripada sebulan. Apa-apa boleh roger kita mesti akan sampai, sebab kita operasi setiap hari Isnin hingga Ahad. Sejuk dulu, bayar nanti untuk sebarang masalah aircon.